Ini cara kita nak buang tahi rama-rama ni. Yang pertama, kita potong dulu ekor dia sikit macam tu. Selepas tu, kita buka pula cangkang kepala dia ni. Ini yang saya pakai secara perlahan atau pelan-pelan ya. Setelah macam gini, kita ketuk sikit. Nampaklah hitam tu. Yang hitam itulah tahi rama-rama. Kita tarik secara perlahan supaya dia tak putus. Macam ni lah. Ini panjang ni, kalau tak silap sepanjang ekor dia. Macam gini, senang kan? Inilah tahi rama-rama tu, panjang bukan? Tengok tu, panjang. Kalau kawan tak cara senang, tinggal hentakkan aja dari ekor dia. Tengok tu, tahi tu langsung keluar. Cara ni bukanlah saya pandai-pandai sangat nak kasih tahu, cuman di sini kita sama-sama belajar je. Semoga video saya ni berguna atau paling tidak jadi tontonan yang menarik buat kawan-kawan. Terima kasih.